Ada satu galeri di Johor, korang boleh tengok rambut Rasulullah SAW. Nak tengok janggut Rasulullah pun ada. Cop mohor yang digunakan oleh Rasulullah pun ada. Kemudian ada juga kesan tapak kaki Rasulullah. Bukan tu sahaja, ada juga terdapat tongkat yang digunakan oleh Rasulullah. Dan banyak lagi barangnya. Antaranya bekas air zam-zam yang digunakan oleh Rasulullah, bekas air jemuju yang digunakan oleh Rasulullah, dan capar Rasulullah juga terdapat dekat galeri ni. Tak perlu pergi sampai ke Turki, dekat Johor je kita boleh tengok busur panah yang digunakan oleh Rasulullah, cemeti yang digunakan oleh Rasulullah, bekas air yang digunakan oleh Rasulullah, dan ada juga bekas isian susu yang digunakan oleh Rasulullah. Allah, rugi rasanya sebab barang-barang ni semua dah ada di Johor tau, berada dalam negara kita, dan kita boleh pergi tengok sebenarnya. Barang-barangan yang digunakan ahli astronomi zaman dulu pun ada. Duit-duit yang digunakan waktu zaman Melaka, zaman sebelumnya pun ada. Pinggan seramik zaman-zaman dulu pun ada. Mesin type bahasa Arab pun ada, dan macam-macam lagi barang-barangan, artifak-artifak yang digunakan pada zaman dulu. Jadi nak tengok kehebatan Islam, semuanya ada dekat sini dan kita boleh nampak depan mata kita lah. Bekas celak Rasulullah pun ada juga dekat sini. Pasir makam Rasulullah pun kita boleh tengok kat sini, dan kain penutup makam Rasulullah pun ada juga di sini. Jadi memang korang kena share video ni supaya lebih ramai orang tahu untuk datang ke Johor ni dan melawat galeri aura Islam yang terdapat banyaknya artifak-artifak peninggalan zaman Nabi, zaman sahabat sehingga zaman Turki Uthmaniyah. Bukan tu saja, peralatan tentera selempang merah pun ada tau.